Itu dia. Kita duduk bagi makan ayam sambil kutip telur ayam. Tu dah pandai dah. Tengok duduk makan tu. Dah pandai dah telur. Ni BPR. So yang tu tak pandai lagi telur dalam sarang. Tu tengok ada telur tu kat situ. Alhamdulillah, rezeki. Makan-makan, nanti kita cari ubat, banyak ikan apa semua tu. Habis yang tu, kita bagi sihat, lagi bahagia duduk dalam ni, kan? Sekejap kita ambil telur ni pula. Ini pintu dia macam ni je, senang, simple kan? Pintu dia macam ni je. So tak ni, tarik. Jadi senang. So yang ni kita bubuh paku je. Macam tu je. Jadi senang. So ini makan. Ni tak pandai nak telur, mungkin tu. Ganas dia. Kasak sikit dia, kasak. Dia bukan ganas, dia kasak. Habis daun pisang bubuh, dia bagi jatuh. Pergi telur kat situ, tak apalah. Ini belum telur lagi. Duduk makan tu belum telur lagi. Sekejap. Kita check air semua dah ada. Ini dah ada. Right. Ni nakal sikit. Dia buka pintu sekali, tengok-tengok hilang. Cepat sangat. Dekat mana lah. Telur 2 biji. Hari ni BPR 2 biji. Tu. Dia pantang. Satu kelebihan dia, telur yang dia telur, dia tak makan kulit. Kalau duduk dekat bawah ke apa, dia tak makan. Tapi kalau kulit telur, kalau kulit telur kan, kita letak, dia akan makan sungguh-sungguh. Ini tak telur, tak apa. Nanti kita letakkan jerami. Jerami tu tak ambil lagi, so nak kena letak dengan daun pisang. Allah Akbar. Dah terbiasa dah kan. Tu dia suka kulit-kulit tu. Mari kita pecahkan. Boleh tak? Jap, pecahkan. Pecahkan pakai ni. Tu dia makan sungguh kalau pecahkan kulit tu. Bagus. Kulit siput. Dia tak stres dah. Alhamdulillah. So ini telur BPR. Ini telur BPR kita dapat. Kita masuk dalam incubator. Alright. Di sana belum telur lagi. Ini dalam